Apa kata Abu Mudi? Mari kita dengarkan pernyataan Abu Mudi kali ini. Seperti yang telah sering kita katakan di setiap pengajian, bahwa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam bidang tauhid, fikih dan tasawuf mempunyai imam sebagai panutan, sebagai tempat kita ikut dalam berpedoman di dalam 3 bidang ilmu tersebut. Kalau tauhid kepada Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi, di bidang fikih kepada salah satu daripada mujtahid yang 4, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dalam bidang tasawuf berpedoman kepada Imam Al-Ghazali ataupun Junaid Baghdadi.